ni 35 FE. Okay, lens full frame. So problem dia adalah ni dia. Nampak tu, besi bayonet belakang dia tau. Nama dia lens bayonet. So nanti kita akan tunjuk dengan lebih jelas lah. 4 skru ni. Kita boleh keluarkan dia. Slow-slow kita cungkil. So bila dah buka, kat sini ada satu ribbon. Nampak tu. So kita kena buka ribbon tu. Alright. So and then next kita akan buka 3 skru yang ada dekat sini dan juga skru tepi ni. Tepi ni dah ada getah. Kita boleh ambil. Dan tepi ni ada 2 skru. Alright, kita dah keluarkan dia punya connector. So ni lah yang kita perlu tukar. Ni yang lama. And then yang baru. Nampak? Alright, so kita dah siap pasang. Nampak tu, kita punya 7C. So kita akan masukkan daripada sini. Alright, boleh masuk.
Okay, fokus semua okay. Kita test. Alright. Okay.